Bunga melati di tepi perigi, harum mewangi di bawah bayu. Bicara dimulai penuh harmoni, sayembara baca penyeri ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kawan-kawan. Saya Nur Zara Kisha Safia binti Muhammad Syafarin dari SK Putrajaya Presiden 161 ingin mengulas sebuah buku yang sangat menarik dan memberi inspirasi, iaitu Arkitek Pelukis Jalanan karya Temi Abdullah. Diterbitkan pada tahun 2017 dan mengandungi 327 halaman. Tak kenal maka tak cinta. Temi Abdullah merupakan seorang penulis muda terkenal di Malaysia. Beliau merupakan seorang arkitek dan pelukis berbakat yang dikenali melalui lukisan-lukisan digital dan karya penulisan yang penuh motivasi. Bahasa yang digunakan juga mudah difahami serta dekat dengan jiwa remaja dan pelajar. Baiklah kawan-kawan, buku Arkitek Pelukis Jalanan yang saya bongkarkan ini juga merupakan sebuah novel motivasi yang mengisahkan perjalanan hidup Temi sendiri sebagai seorang arkitek. Jalan cerita yang santai dan penuh emosi menyebabkan pembaca berasa dekat dengan watak utama. Dalam buku ini, Temi adalah seorang remaja yang mempunyai minat mendalam terhadap seni lukisan dan seni bina. Tetapi beliau sering berasa rendah diri dan kurang keyakinan dengan kemampuan sendiri. Ketika melanjutkan pelajaran, Temi menghadapi pelbagai cabaran. Namun begitu, beliau tidak pernah berputus asa. Hidup ini bukan mudah. Kadang kita gagal, dipandang rendah dan diuji dengan pelbagai kesusahan. Namun, setiap cabaran sebenarnya mengajar kita menjadi lebih kuat dan matang. Buku ini turut mengingatkan kepada pembaca bahawa kegagalan bukanlah pengakhiran hidup, tetapi merupakan satu langkah untuk menjadi lebih baik dan berjaya pada masa hadapan. Kesimpulannya, Arkitek Pelukis Jalanan ini ialah sebuah buku yang sangat menarik, menyentuh perasaan dan penuh motivasi. Buku ini sesuai dibaca oleh murid sekolah rendah dan remaja kerana mengandungi banyak nilai murni serta memberi semangat untuk terus belajar dan berusaha mencapai cita-cita. Saya sangat mengesyorkan buku ini kepada semua murid kerana cerita dan pengajarannya mampu memberi inspirasi kepada kita supaya menjadi insan yang lebih yakin, rajin dan tabah menghadapi cabaran hidup. Sekian, terima kasih.